Bukan saya nak cakap masuk kacau orang punya tempat ke apa. Saya nak ambil balik saya punya barang saja. Saya nak robo ke tu, bukan. Saya nak korek tu parking, kasyaran saya boleh jual. Yang ramai sudah tanya, Syuah, you kalau nak jual tu kasyaran bagi tahu kita hantar lori saja, no problem. Saya sekarang tunggu Dato' Rizwan tak stop saya. Sebenarnya Dato' Rizwan yang buat baik tau untuk saya dengan rakyat. Dia yang stop saya. Kalau tak ada, saya sudah buat ni, ambil saya punya barang dah lama dah. Saya tak jumpa Dato' Rizwan, I dah ambil tu barang, confirm dia yang stop saya. Sebab dia lah saya tak bikin apa-apa kecoh. Saya bukan nak buat kecoh. Saya nak cuma nak ambil harta saya. Apa yang saya nampak di sini ialah bukannya satu isu 3R. Yang saya nampak di sini adalah ada kes yang melibatkan kesemua yang ternama, yang dinamakan tadi, iaitu daripada MAIS, JAIS, kepada ahli jawatan kuasa masjid, hinggalah ke main kontraktor utama, ke subkontraktor. Perkara ini telah disenyapkan. Last kena tanggung beban ialah Encik Selva Kumar. Di manakah keadilan di sini? Bila kita dah tahu ada kes mahkamah dan beliau telah memenangi kes mahkamah daripada mahkamah tinggi itu, dan perkara ini sepatutnya badan-badan induk hinggalah kepada main kontraktor, kepada subkontraktor ni duduk bersama berbincang. Itu yang patut mereka lakukan. Apa yang sedang disembunyikan di sebalik tirai, itulah persoalan yang kita patut terima dan tanya. Bukan menimbulkan satu perkara 3R ataupun fitnah memfitnah antara satu sama lain. Kita ni Islam. Dan dalam Islam ni kita ada semua bangsa. Kita ada semua warna. Dan Islam ini adil, saksama. Walaupun untuk kaum majoriti ataupun kaum minoriti. So di mana bunyi bicara kita? Kalau kita tidak membayar Encik Selva Kumar ataupun kita abaikan dia, maka duit yang dia gunakan itu untuk membina masjid itu adalah haram. Tak kisahlah siapa yang bina masjid itu, tetapi perlu ada kewajipan pada diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Orang yang kehilangan duit pasti akan tanya. Masalah ini tak akan timbul sama sekali sekiranya bayaran dah dibuat. Ingat dulu, baca dulu, tengok apa yang telah berlaku sebelum kita mengulas apa-apa. Dalam perkara ni, masjid itu di bawah pengurusan JAIS dan MAIS sebagai induk. Jadi dah tentu ada tanggungjawab. Hari ini mahkamah dah perintahkan kontraktor tu kena bayar hutang. Masjid itu sebahagian tu dibina oleh Encik Selva Kumar. Dia ada hak untuk menuntut. Jadi sekarang masjid ni dia Encik Selva Kumar atas nasihat JAIS serah kepada majlis kepada JAIS masjid itu. Hand over. Dia kata insya-Allah benda ni akan selesai. Percayalah. Yakinlah. Jadi tanggungjawab mereka lah nak kena selesaikan masalah ni. Jangan kali isu ni ke isu lain.